Hari tu aku ada event dekat Lotus Sampang. Tengah syok tengok orang menari ni. Sekali beruang ni pun menari juga. Tapi dia je yang excited. Yang dua lagi ni senyap dia. Sekali dia paling aktif sekali. Tempoh hari aku berada dekat Lotus Sampang untuk satu event senyuman ekstra bernilai bersama dengan tim Coca-Cola yang merupakan antara official brand partners lah dengan Lotus Sampang. So antara task kami sebagai tim media hari ini ialah kami diberikan clue untuk mencari barang-barangan yang ada di Lotus Sampang ni. So memang mencabar juga sebab clue dia bukan senang weh. Lepas dah brainstorm ni, kita susun strategi, jom kita bergerak mencari barang-barangan di Lotus Sampang ni. Clue pertama, makanan yang jadi minum petang-petang. So kita dah jumpa. Smooth, sedap dan penuh khasiat. Kita dah jumpa juga susu. Kids favorite chocolate drink. Kita pun dah jumpa juga. Memang kita diberi task ni bukan senang nak jawab clue-clue ni. Tengah tengok clue, pening juga sebenarnya. Nak cari barang dekat Lotus. Ini adalah grup aku yang mana total ada 5 grup dan 5 troli. Setiap barang yang kami jumpa, kami perlu ambil dalam saiz satu carton lah. Ada yang cakap bukan tea tapi refreshing tea. So kita dah jumpa Fuse tea ni. Ni pun kita ambil juga. Lepas tu cukuplah satu troli kita ni. Dah penuh dah, tapi ada juga barang yang belum kita jumpa. Dan ni barang terakhir yang kita jumpa. So siaplah checklist kami dengan clue-clue yang diberikan dalam tempoh 15 minit nak mencari. Yang ni pula tak jumpa sekarton. Dapatlah ambil 12 botol, kira sekarton jugalah. Kemudian terus bergegas ke kaunter, siap untuk kita kira lah. Tapi sebenarnya barang-barangan ni untuk pengetahuan semua adalah kita akan serahkan kepada Food Aid Foundation yang mana akan menguruskan semua barangan-barangan ni untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Tengok ni lah clue-cluenya yang kita dah siap dan semua grup pun dah komplit, penuh untuk 5 troli dan diserahkan kepada Food Aid Foundation. So inilah leaders-leaders daripada Coca-Cola team. Jadi selesailah program kita, senyuman ekstra bernilai.